Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu walaupun secara alam maya bagi kita membincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan tauhid dalam kehidupan penjawab awan. Tauhid dalam kehidupan penjawat awam. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah. Tauhid itu apa? Setakat yang kita boleh baca, kita boleh cari. Di antara maklumat tauhid itu boleh difahami adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam soal mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita yang satu-satunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh fahami daripada ayat ini bahawa kita sebagai hamba-Nya dan khususnya kita sebagai penjawat awam yang beragama Islam secara khususnya, maka kita ada peranan dan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kita merealisasikan kehidupan kita sebagai hamba-Nya dan kehidupan kita sebagai penjawab awam. Jadi dalam melaksanakan tanggungjawab kita, kita perlu sedar apa yang kita cakap, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, khususnya dalam konteks kehidupan kita sebagai penjawab awam, maka ada kaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita fahami bahawa apabila kita mempunyai tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu sedar bahawa kita adalah hamba-Nya dan kita ada tanggungjawab yang mesti ditunaikan, kerana barulah kita boleh melihat bahawa konsep kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala itu jelas. Jadi kesannya di situ kita akan ada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila disebutkan sebagai kepatuhan, bukannya semata-mata maknanya kita hanya dalam melihat konteks ibadah semata-mata. Ibadah yang secara khusus. Ya, contohnya seperti solat, puasa, zakat, haji, itu suatu perkara yang menjadi tanggungjawab yang jelas dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan itu juga adalah sebagai satu bukti bahawa kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, kita tunduk dan patuh kepadanya dalam konteks ibadah itu sebagai satu cara. Tapi dalam satu cara lagi perlu kita kena ingat bahawa kita melakukan ibadah dalam kehidupan kita juga boleh dilihat daripada sudut kita sebagai pekerja, kita sebagai penjawat awam secara khususnya, dan secara umumnya kita sebagai pekerja yang punya majikan. Kalau yang bekerja sendiri, di situ pun ada penerapan-penerapan bagaimana konsep tauhid itu perlu diterapkan dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita kaitkan khususnya kepada penjawat awam, dan kita perlu sedar bahawa kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugasan kita di atas peranan dan tanggungjawab kita di atas jawatan yang diberikan kepada kita. Jadi bila kita melaksanakan tugas kita mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Islam dan kita tahu
bahawa tugas kita itu adalah merupakan amanah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, amanah daripada majikan kepada kita. Jadi sebaik-baiknya hendaklah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Bila kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada majikan kita, maka di situ kita dapati apa, tuan-tuan? Apa dia muslimin muslimat? Bahawa kita akan dapati bahawa kita telah melakukan kebaikan, melakukan ibadah secara umum, maka di situ adanya pahala-pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Jadi kalau kita melaksanakan tugas kita dengan baik, maka insya-Allah kita akan diberikan pahala. Tetapi sekiranya kita culas, kita khianat dengan tugasan yang telah diberikan kepada kita, maka jangan lupa di situ adanya dosa yang terkait langsung dengan ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat dua keadaan ini, kita perlu sedar melakukan kebaikan, melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita bermakna kita taat kepada Allah, taat kepada pemerintah, taat kepada majikan kita secara khususnya, maka di situ adalah satu ibadah yang sangat luar biasa besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa, tuan-tuan? Kita ingat kita ini hamba Allah. Allah suruh kita Allah minta kita taat kepadanya, kita taat kepada Rasul kita taat kepada pemimpin kita laksanakan tugas dan tanggungjawab kita, maka di situ ada ganjaran pahalanya. Namun sekiranya kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai penjawat awam seharusnya di pelbagai lapisan di pelbagai jabatan lah secara umumnya. Ya, ada yang di peringkat pengurusan tertinggi, sokongan dan sebagainya. Namun itu semuanya adalah tanggungjawab yang telah dibebankan kepada kita, telah diamanahkan kepada kita. Jadi kita laksanakan dengan baik, dan kegagalan dengan sengaja lagi kalau kita tidak lakukan, maka di situ adanya dosa yang perlu kita tanggung. Jadi bila kita ada dosa, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Natijahnya apa dia, tuan-tuan? Natijahnya perlu kita ingat, bila kita melakukan suatu ibadah dan khususnya dalam soal kita melaksanakan tugas, maka sebenarnya kita telah menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ nanti insya-Allah di akhirnya kita akan diberikan ganjaran pahala, diberikan syurga insya-Allah. Namun sekiranya kita tidak amanah dengan tugas kita, tidak jujur dengan tugas kita, khianat dengan amanah yang telah diberikan kepada kita, bimbang-bimbang kita tidak akan dimasukkan ke syurga, tetapi kita akan diletakkan suatu tempat yang tidak baik, neraka, ya. Sebab bila orang mukmin disebut tentang neraka, kita akan rasa gerun, kita akan rasa takut. Tetapi percayalah, di atas keyakinan yang sangat luar biasa kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan dosa, telah menentukan pahala, telah menentukan konsep pahala dan dosa, syurga dan neraka. Jadi saya sangat percaya muslimin dan muslimat akan berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa asasnya tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lihatlah konsep secara umumnya kita sebagai penjawab awam, ibadah itu bukan semata-mata dengan solat, puasa, zakat dan haji itu, tetapi dalam konteks kita melaksanakan tugas sebagai penjawab awam yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah diamanahkan oleh ahli masyarakat kepada kita, laksanakanlah tanggungjawab dengan sebaik-baiknya, kerana di situ pahala akan menunggu, dan ini adalah peluang dan ruang kita ketika mana kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengimarahkan dunia ini dengan sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai khalifah,
memakmurkan kehidupan masyarakat kita dengan usaha-usaha kita sebagai penjawat awam di pelbagai bidang. Namun percayalah, segalanya dia akan berbalik kepada soal bagaimana kita memberikan perkhidmatan yang terbaik selama mana kita diberikan peluang dan ruang untuk melaksanakan tanggungjawab dan masyarakat. Biarpun ada di antara kita yang dapat melaksanakan tanggungjawab dengan begitu masa yang berbeza. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, ya. Ada yang bahkan mungkin hanya 10 tahun, 5 tahun, setahun sebagai penjawat awam. Namun, laksanakanlah dengan sikap-sikap yang baik, amanah, berintegriti, sabar, jujur dan sebagainya, akan membuahkan pahala yang terbaik, membuahkan hasil yang terbaik, bukan sekadar untuk diri kita atas kepuasan kita melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan kepada kita. Namun, percayalah, segala usaha yang kita lakukan walaupun kecil tetap memberikan kebaikan kepada masyarakat, dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengganjarinya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, teruslah berusaha dengan sebaik-baiknya, bertawakallah kepada Allah dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita semua sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kehidupan yang baik, ya, fid dunya hasanah, kehidupan yang baik di dunia, ya, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat dengan kebaikan, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Jadi harus kita sedar, setiap apa yang kita lakukan walaupun kecil pasti akan ada ganjarannya, kerana Allah menyebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan apabila kita melakukan keburukan, kejahatan, termasuklah dalam perkara-perkara mungkin yang tidak amanah dan sebagainya, Allah juga tetap akan menunjukkan وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi fikir-fikirkan dan menung-menungkan. Dan saya tetap mendoakan kepada muslimin muslimat, khususnya kepada penjawat awam seluruhnya, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, kerana itulah bukti bahawa kita benar-benar hamba-Nya yang sentiasa berusaha menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala matlamat dalam kehidupan kita, walaupun di dalam bidang lapangan tugas dan sebagainya. Sekarang ini pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.